Kadang-kadang ilham ni susah nak datang. Macam sekarang, saya tak tahu nak buat intro macam mana. Selamat datang ke Ilham Residence. Welcome back to DNA Channel. Sekarang ni kita berada di Ilham Residence. Sekali lagi di Elmina Siti Shah Alam. So, rumah ni dia berkeluasan 18 kali 60 kaki. Macam yang anda boleh lihat, kita dapat tengok sini. Still muat 2 biji kereta dekat dalam dia punya laman ni. Okey, mengenai rumah ni, dia ialah strata title dan freehold. So, freehold ya, itu yang kita nak. And macam yang anda semua dapat lihat, kita ada 2 pintu kat sini. Satu ialah pintu dapur dan satu lagi ialah pintu hadapan. Apa lagi nak tahu? Okey, jom kita masuk. Okey, so sekarang ni saya dekat dalam. Sebelum tu kita kena tengok ni dulu. Apa tu? Ada alarm system. Jenama Elmina. So dia dah siap dengan alarm system dekat rumah ni. Dan bukan tu je, ada juga ni yang saya macam wow gitu. Ada solar panel dah, ada solar system dah dalam rumah ni. Menarik kan? Okay, kita kat living area. Living area dia besar tapi dia sekali dengan tempat TV, dengan dining area, dan dia open concept. Dan lagi satu, lighting. Apa dia? Enloid. Sebab dia enloid, so kita dapat dia punya natural lighting kat sini. Terus nampak belakang juga. So belakang tu ialah kita punya garden, dan juga kat luar tu ada escape. Siapa lah yang tengah buat video? Okay, so kita ada sliding door besar. So bolehlah terus buka kan, nanti nak nampak anak-anak main dekat sini. Inilah dia punya skate park. So siapa yang suka main skating, suka main skate silap. Siapa yang suka skating ataupun nak, bukan skate lah. Skateboard lah. Skateboard apa namanya? Skating lah kan? Bukan. Siapa yang main skateboard? Skater boy. Siapa yang skater boy? Lebih tiba-tiba. Okay, itu tempat dia. Kalau nak mengimbau kisah lama ke, kalau dua-dua main skate, situlah tempat dia. Okay, dah, jangan melalut. Jom masuk dalam pula. Alright, so apa yang saya cakap tadi, kat situ ada pintu dapur kan. So jom kita pergi ke dapur dia. Dapur dia just nice. Dia ada ruang untuk fridge kat sini. So dah ada point. Dan kita ada sink. So sini boleh buat masak, sini boleh buat basuh-basuh, and then sini boleh letak washing machine. Inilah pintu yang keluar depan tadi ya, ke porch. Dan kita ada satu powder room kat sini. Okay, ada apa kat sini yang bulat ni? Nama dia cermin. So cermin ni dia bagi dah siap. Baik tak? Okay, jom kita naik atas pula. Okay, sekarang kita ni berada dekat atas. Ada 3 bilik tau kat atas ni. Semua bilik memang dekat tingkat atas. Jom kita tengok bilik kat sana dulu. So bilik ni boleh muat queen bed dan almari kat sini. Boleh juga letak apa lagi kat bilik ni? Sekejap. Tadi table lah. Ni untuk anak lah. Ini bukan master bedroom. Jom kita tengok bilik air pula. Bilik air dekat sebelah ni. Bilik air dia ada cermin terus. Bilik air besar saya masuk ni besar. Okay, jom kita tengok bilik sebelah pula. So bilik air ni berkongsi untuk bilik ni dengan bilik tadi tu. And ini biliknya pun sama, boleh muat better single bed lah, slightly smaller lah bilik ni. Tapi dia punya
dia punya cantik ni, apa kita panggil dia? Oh, saya lupa dia. Tingkap pun lupa. Tingkap dia cantik ya. Dia boleh buka sikit-sikit macam kepak. Macam insang ikan. Tapi cantik lah. Sesuai untuk siapa yang sukakan estetik. Gitu. Jom kita tengok master bedroom pula. So master bedroom. Ni master bedroom dia. Just nice untuk a living couple, a married couple. So kita ada toilet kat sini. Toilet. Kita puasa kan, penat sikit. Okay. So kita dah ada a large mirror kat sini untuk master bedroom. Itu yang kita nak sebagai seorang perempuan. Okay. Untuk bilik ni, boleh letak katil kat sini, boleh letak TV juga sebab dah ada point untuk TV. And untuk view, aircon point pun ada. And untuk view, bolehlah tengok skate park tu. Dan kalau ada kapal terbang lalu macam tadi, ataupun tadi saya nampak kapal terbang lalu, boleh tengok kapal terbang. Mana tahu ada kawan-kawan yang lalu kan. Bye-bye lah. Selain daripada skate park tadi, kita ada juga playground yang sangat besar. Ini dipanggil tree house, rumah pokok. Situ ada tempat bunny-bunny, Easter bunny. Tak tahu apa dia buat. Itu lampu ya, malam-malam dia berlampu. Saya rasa lah. Kalau tak, tak sure lah. So ini memang playground yang besar. Tengok tu, ada buai untuk anak dengan mak. Ada buai untuk budak besar. Tu trampolin. Tu trampolin, ada seesaw. Banyak lagi kat sini. Playground ni lagi besar daripada, ada satu lagi tau. Nanti saya tunjuk. Jom. Nanti kita saya. Ni antara facilities yang ada dekat rumah ni. Dekat Ilham Residence. So kita ada buai yang besar gedabak ni. Ataupun tempat untuk berkelah lah. Aduh. Lepas tu kita ada juga playground yang comel saja untuk anak-anak yang tak cukup nak main kat skate park tadi. Boleh hantar anak ke sini. Kita ada juga surau kat sini tau. Itu dia. Just boleh jalan saja daripada playground. So surau ni dia punya design pun macam Elmina. Ada brick-brick. Ada batu kotak-kotak ni, batu angin. So inilah dia punya surau. Ini bahagian perempuan. Kat surau ni ada terawih juga. Dan kat luar tu nanti ada more. Lepas terawih boleh more. So bolehlah kita merapatkan silaturahim dengan kita punya jiran-jiran dekat Ilham Residence ni. Rumah ini ingin dijual dengan harga RM770,000 sahaja. Kalau berminat, kontak nombor yang tertera di skrin ni ataupun tekan je link dekat description. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ke channel kami untuk lebih banyak video-video menarik pasal rumah yang nak jual lah. Ataupun sewa ke apa ke. Semua pasal property ada di channel kami. Okey, itu je. Bye. Jumpa di next video. Bye. Dah. Tahulah.